Titik dia di sini, walaupun yang ni dia bubuh jenis bubble, tapi di antara dua item ni bertemu macam tu. So, berfaham dengan maksud aku? Kurang bagus ya. Okey. Item pertama apa? Nikon D7000 kan. Item nombor 2 D610, 2 biji. Okey. Kemudian bateri dia bubuh dalam body sepatutnya, sebaik-baiknya. Okey. Bateri bubuh di luar body. Okey, sebaik buat live. Tak lah. Okey, jap. Okey, mula-mula sekali Nikon D7000 ni geng. Awak pula. Okey, Nikon D7000 ni aku tak sure masa dia post, sebab dia post nakut tak ada isu. Dah memang jadi atau macam mana? Okey. Dia crack dekat skrin ni. Di luar pegang tak rasa. Di dalam dia crack di dalam. Okey. Di 7000, kalau ikut fizikal dia aku bagi markah 8/10 ataupun 7/10. 8/10 okey lah. Okey. Kalau skrin dia tak rosak, kita boleh bagi markah lebih sikit. Memory card tak bagi, bagus. Bateri original tahun 2012. So mungkin juga kamera dia tahun 2012 atau 2013. Tak mungkin kamera dia tahun 2011. Kebiasaannya macam tu. Kalau bateri tu memang asal daripada body dia lah. Yang ni, buka-buka terkeluar, tak ada isu pun lah. Okay. Oh, tahu dah pasal apa mistake. Dia punya mounting bawah ni crack. Tu je. Bukan cap ni yang problem. Tapi bila tutup tak ada isu pun. Kamera boleh on. Tekan gambar, tak boleh tekan. Mungkin setting card dia lock. Sekejap aku tengok. Sekejap nak cari dulu. Card dia lock. Aku dah buka lock. Okay. Aku dah buka lock, tak boleh tangkap juga. Why? Okey, boleh tangkap. Kamera kotak, condition. Yang ni aku bagi 6/5/10. Sebab kesan pakai dia boleh tahan lah. Dalam dia berdanok, berdaki. Sir. Kita tengok picture. Sensor dia nazak kan, kotak gila macam ada kesan calak. Dah. Aku tak sure apa yang dia buat dengan kamera ni. Okey. Sekejap lah. Awak aku nampak skrin ni gelap. Pasal aku pakai baju gelap, efek apa, lampu semua ada. Tak sure lah. Okey. Kalau aku bagi macam ni dia okey lah. Okey. Kemudian di 7000 ni dia keluar error. Dia beritahu memory card is locked. Okey. So, aku tak sure nak buat apa. Aku kena contact customer ni balik sebab dia tak nak tinggal sebab cinta. Pasal yang sampai boleh tahan juga. Okey. Nak ikut minggu ni aku tak sempat buka semua. Okey. Minggu depan, siapa yang lambat dan tengok live ni, insyaAllah hamba tunggulah kan. Okey. Minggu depan pun aku buat kerja, insyaAllah. Esok pun aku buat kerja. Nak cakap banyak pun tak sure. Okey. Body D7000. Dia 2025 1000 plus minus.
Anak atas 1,500 pun boleh, tak ada isu. Plus minus. Kenapa aku sebut plus minus? Hang tengok condition dia, padu tak padu, cantik tak cantik. Kemudian kalau dia dah upgrade dan sebagainya, okey, kat situ boleh main harga sebab dia dah tak keluar. Dia antara kamera yang bagus, color cantik, sharpness, color lain semua okey. Cuma kalau hang nak padu lagi, hang boleh tune in dia. Tune in dia macam mana? Hang tak aku sebab dia ada Saka level 2, 3, 4, 5 yang membezakan dia. Dia punya ISO boleh pump lagi tinggi, autofocus hang boleh autofocus hang jadi lagi laju. Kemudian hang punya color indoor, outdoor, pagi, petang, siang, malam. Color bermasuk white balance dan hang punya picture profile tak ada isu dah. Hang boleh pakai satu untuk semua. Kemudian texture warna hitam kan. Biasanya hilang, detail tak nampak, yang tu akan nampak lebih jelas. Tapi paling best tu yang ISO boleh pump lagi tinggi tu kan. Kemudian bateri hang jadi lagi jimat. Sama juga ni. Semua kamera boleh buat. Siapa nak kamera lagi padu, contohlah hampa pakai D7000, hampa tak cukup modal, hampa nak bagi sama dia dengan D700, D800 kan, insya-Allah aku boleh buat. Okey. D610, okey. Hampa nak upgrade dia sampai merata sama ikut level dengan D4, D4S, insya-Allah kita boleh buat. Hampa nak bagi sama dengan Z5 Mark II, hampa nak bagi sama dengan Z7, nak bagi sama, nak bagi ikut follow Z9, insya-Allah kita boleh buat. Okey. Hampa hantar tuning aku. Sebab hampa nak beli baru, contohlah dalam 10,000, belah ribu, 20,000 lebih, 30,000 apa semua. Contoh, hampa hantar servis upgrade dengan aku, modal hampa sikit je. Hampa boleh pakai kamera tu lagi lama. Kan? Macam tu je. Okey. Kalau tak faham, banyak video-video sebelum ni yang aku explain. Ni D610, dia punya chipset sama dengan dia ni. Sebab tu focus point dia sama. Tapi dia ni crop, dia ni full frame. Okey, itu beza dia. Second hand dia hang boleh dapat di antara 1,500 ke 2,000. Okey, tu yang paling murah lah. Kalau murah lagi, tengok condition. Kalau mahal lagi pun, hang tengok condition dia. Sebab tak ada isu, benda yang dah tak ada dalam market, kita boleh main harga, kemudian kita boleh tengok dia sendiri. Sebab banyak tau mirrorless yang dah keluar. Contohlah yang 7-8,000, padahal dia sama dengan di zaman dulu-dulu, dia nak potong pun tak boleh. Dia punya performance sama je, cuma dia bertukar buat mirrorless apa semua kan. Jadi contohlah, hang boleh beli yang ni 2,000, hang boleh beli tu 8,000. Hang nak membazir apa? Simple tu je cara aku, okey. Aku nak explain banyak-banyak pun aku tak sure owner dia nak hantar buat apa ni, jadi aku kena hubungi owner dia. So kalau hampa ada soalan fotografi ataupun hampa nak hantar barang dengan aku, tak payah deal lama-lama, aku di Aitam Penang. Okey, kalau hampa nak jumpa aku, contoh hari ni nak jumpa, hari ni baru deal. Walaupun hampa main pada tempat-tempat lain, melainkan hampa main bercuti lain apa semua kan. Kemudian jumpa aku hanya Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad biasanya aku tak suka jumpakan semua sebab itu masa cuti aku. Kemudian kalau katakan hampa nak post 365 hari boleh post. Hampa nak hubungi aku just untuk nak tanya pendapat, tak wajib severity aku, tak ada isu pun. Nombor aku ada di bawah, di tepi, di atas. Cuma apa yang hampa perlu buat, jangan call biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp. Aku takkan angkat, aku tak suka angkat. Hampa cuma text message. Tapi dalam WhatsApp lah, text message, voice message ataupun video message hantar ke nombor aku tu. InsyaAllah aku jawab. Let's say aku tak jawab, lepas hari 2 hampa mesej lagi. Okay, let's say aku tak jawab, lepas hari 2 hampa mesej lagi. Cuma jangan push hard. Okay, jaga bahasa, jaga adab, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.